Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam video sini bersama dengan Cikgu Syukri Hasan, guru dengan seni anda. Okey, video kali ini kita nak belajar pada unit yang ketiga, ilusi dan realiti. Kita nak melukis bidang menggambar, tajuk realiti alam. Antara alatan dan bahan yang kita perlukan untuk kita melukis, yang pastinya kertas lukisan. Cikgu gunakan kertas bersaiz A4 saja, pensel untuk melakar, pemadam dan pembaris kalau perlu. Seterusnya buku teks sebagai rujukan. Okey, langkah pertama kita sediakan buku teks kita dulu. Gambar ni yang kita nak tiru kan. Jadi kita buat garisan simetri dulu pada kita punya karya ni. Kebetulan ni dah ada garisan kat belakang. Okey, jadi kita jadikan garisan ni sebagai garisan paksi untuk bahagi bahagian atas dan bawah. Sekarang kita cari satu lagi garisan. Kita tengok berapa ukuran. Contohlah kita tengok. Okey, kat sini lebih kurang dalam 7 cm. Okey, jadi 3,5 kat sini tengah-tengah dia. Kita buat garisan sikit. Okey, garisan simetri ataupun dipanggil garisan paksi. Okey, tujuannya untuk kita memudahkan kita untuk meniru nanti atas kertas lukisan kita pun kita akan buat garisan macam ni juga. Okey, bahagian bawah ni berapa cm? Tengok kotak dia. Okey, bawah 5 cm. Jadi 2,5 kat sini. Dia dah. Okey, gunakan garisan tengah ni sebagai punya panduan lah. Ini dipanggil garisan simetri. Kita nak bagi kepada dua bahagian, kiri kanan, atas bawah. Okey, jom kita melukis. Mudah je. Ini kita lukisan kita. Langkah mudah kita nak tiru gambar tadi tu. Okey, kita cari bahagian tengah dulu. Cikgu buat cara mudah lah. Kita lipat je macam ni. Tandakan sikit. Okey, itu bahagian tengah kita. Dan juga satu lagi sebelah sini sama juga. Tanda. Ini paling mudah lah kata. Okey, kemudian kita garis lah. Kita jangan kuat-kuat, garis perlahan je. Okey, agak-agak je ni. Boleh lah. Macam garis-garis tengah ni perlahan je. Okey, satu dekat sini. Ini pun sama, agak-agak je. Kita dah tanda kan. Jadi kita garis lah. Lari sikit-sikit tu biasalah. Sekarang kita nak melakar. Okey, kita mulakan bahagian mana dulu? Bahagian depan dulu. Kita tengok balik. Okey, tengok. Sama ada kita nak buat beg dulu ataupun kita nak buat buku dulu. Terpulang, mana-mana pun boleh. Alright, jom kita melakar. Langkah seterusnya kita buat lakaran. Cikgu pilih beg tu dulu. Kita buat lakaran beg. Yang ni tak perlu guna pembaris lagi sebab ni lakaran. Masa kita buat lakaran ni pun kamu tak perlu tekanlah kuat-kuat pensel tu. Kamu tekan slow-slow je. Bukan apa, supaya senang untuk kita padam bila kita dah dapat lakaran yang sebenar nanti. Okey, perhatikan macam mana cikgu buat lakaran. Sebenarnya cikgu gunakan kuasa agak-agak cikgu je ni. Okey, tapi yang paling penting garisan simetri tu kita buat dulu. Bila ada garisan simetri, maknanya paksi jadi mudah untuk kita bahagikan bahagian atas, bawah, kanan dan kiri. Kita boleh buat gambaran sama seperti mana yang kita cuba nak tiru pada gambar asal tu tadi. Jadi kamu boleh perhatikanlah macam mana cikgu buat. Mudah je, bukan susah sangat pun. Okay, yang penting kita kena berani mencuba. Kalau salah tak apa, kita padam, kita lukis semula. Okey, ini ada contoh-contoh garisan yang cikgu dah hasilkan ni. Ada garisan lurus, garisan tebal, garisan nipis. Okey, lepas ni cikgu akan buat beberapa lagi garisan. Contohnya garisan selari, garisan silang pangkah dan lain-lain garisan lah. Okey, kamu tengok perhatikan mana lakaran yang tak jadi tu cikgu padam, kemudian cikgu lukis semula. Macam itulah prosesnya, mudah saja. Okey, bila kita dah dapat lakaran yang sebenar, okey, jadi kita boleh ambil pembaris. Okey, untuk kita buat garisan yang lebih lurus, kita gunakan pembaris. Tadi lakaran tu biasanya dia tak lurus sangat. Jadi bila kita guna pembaris, jadi kita dapat garisan yang lebih lurus. Jadi secara tak langsung alat seperti pembaris ni dapat membantu kita untuk melukis dengan lebih baik. Melainkan kalau kamu ni memang dah tahap profesional, tak guna pembaris pun boleh lurus tegak, tu kira memang hebat lah kan. Okey, jadi untuk latihan melukis tak apa, guna pembaris dulu pun tak apa, tak ada masalah. Okey, sebab kita dalam proses belajar. Cuba kamu perhatikan tadi kita dapat lihat garisan yang nipis. Bila cikgu tekan sedikit pensel tu, dia dah menghasilkan garisan yang lebih tebal. Guna pembaris untuk dapatkan garisan yang lebih lurus. Satu lagi cikgu nak kongsi, kesan garisan yang dilukis secara rapat akan mewujudkan bentuk ilusi. Tu nanti bila cikgu nak buat dia punya jalinan. Okey, kedudukan dua objek yang saling bertindih. Kalau kita tengok kat sini, ada gelas kat depan, kemudian beg di belakang dan buku, 3 buku di bahagian bawah. Siap lakaran tu, kita pun dah dapat garisan yang sebenar. Jadi kita padamlah lakaran yang awal tu. Kita padam dulu garisan-garisan yang nipis tu supaya kita punya lukisan ni nampak lebih kemas dan menarik lah.
Lepas ni kita nak buat apa? Kita nak melorek pada bahagian-bahagian tertentu untuk kita menghasilkan tone. Kita tengok ada cahaya dan kesan cahaya dan bayang. Okey, kat sini cikgu susun dulu beberapa batang pensel yang cikgu nak guna daripada pensel 2B, 3B, 4B, 5B dan 6B. Okey, jom tengok macam mana cikgu melorek. Okey, kita nak timbulkan kesan cahaya dan bayang pada kita punya objek. Di sini kita dapat lihatlah bila ada objek yang bertindih, jadi dia mempunyai bayang. Bila ada bayang ni, dia akan menimbulkan kesan bentuk dan ruang antara objek. Jadi kamu boleh perhatikan lah. Gelas yang cikgu lukis ni nanti dia ada bayang. Jadi bayang tu jatuh di belakang. Secara tak langsung ini menimbulkan kesan bentuk dan juga ruang. Kalau kita perhatikan pada helaian-helaian buku tu sudah ada garisan selari di sini cikgu tambah lagi satu garisan selari untuk kita wujudkan jalinan serta cahaya dan bayang. Okay, jadi kat situ kita boleh nampak yang buku tu ada 3. Okey, bila kita lorek begini menggunakan garisan selari dan juga garisan silang pangkah, jadi dia akan menimbulkan lebih kesan bentuk ilusi tadi. Sedikit perkongsian daripada cikgu, kita ambil daripada buku teks. Kita sebenarnya nak kenal pasti bahasa seni visual yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Okey, yang cikgu hasilkan ni sama seperti dalam buku teks. Ini adalah karya seni visual. Apa bahasa seni visual yang terkandung kat sini? Yang pertama garisan lah kalau kita tengok. Yang kedua rupa, dan selepas ni bila kita melorek kita akan menghasilkan bentuk. Okey, bentuk tu berfokus kepada bentuk ilusi. Yang bentuk ada 2 kan, satu bentuk konkret, satu bentuk ilusi. Yang kita nak fokus adalah bentuk ilusi. Okey, bentuk ilusi ni bersifat 2 dimensi yang digambarkan melalui ilustrasi, gambar foto, catatan ataupun poster. Okey, jadi kamu boleh tengoklah. Contoh yang cikgu buat ni lukisan menggunakan media kering, pensel, dan cikgu menggunakan beberapa jenis pensel yang berbeza-beza dia punya kepekatan warna hitam itu. Untuk kita melukis sebegini, kita boleh juga menggunakan media kering yang lain seperti pen penanda, pensil warna, krayon dan juga oil pastel. Okey, untuk kita tambahkan lagi kesan realistik pada kita punya lukisan ni, kita boleh gunakan pensel yang pelbagai saiz. Okey, ataupun kita boleh pekatkan lagi dia punya warna hitam tu. Dengan cara tu dia akan nampak lebih timbul. Garisan yang nipis kita boleh tebalkan. Ruang yang cerah kita boleh gelapkan. Okey, jadi kita kena berani mencubalah. Salah tak apa kita padam. Melainkan kalau kamu dah gunakan pen ataupun marker pen, susahlah nak padam kan. Tapi sebab kita buat dengan pensel, jadi kalau salah kita padam je. Jangan risau. Yang penting kita cuba. Daripada Cikgu Syukri selamat belajar, selamat berkarya. Okey, yang ni part yang terakhir lah cikgu rasa cikgu nak buat teknik titik-titik pada bahagian gelas tu. Terpastilah gelas ataupun bekas pensel mana-mana pun boleh. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton video ni daripada awal sehingga habis. Semoga apa yang cikgu kongsikan ni memberi manfaat kepada semua. Kepada yang belum subscribe, bolehlah subscribe channel Cikgu Syuk tanda kamu menyokong karya-karya dan video-video cikgu. Okey, kita jumpa lagi pada projek akan datang. Untuk anak-anak tahun 6, kita akan teruskan dengan projek kedua pada unit yang ketiga ni. Kita buat lukisan burung kakak tua. Alhamdulillah dah siap. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.